Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia PGIRM menegaskan kemarahan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bukan berpunca daripada sikap tamak, sebaliknya didorong tekanan kos sara hidup yang semakin menyesakkan dan gagal ditangani secara tuntas oleh dasar sedia ada. Presidennya, Azmi Mohamad Tahir berkata, naratif bahawa cadangan agihan dividen KWSP ke akaun fleksibel akaun 3 akan menjejaskan simpanan persaraan hanyalah separuh benar kerana ia mengabaikan realiti kehidupan pencarum hari ini. Isu sebenar bukan sekadar soal masa depan tetapi soal kelangsungan hidup sekarang. Ramai pencarum sedang bergelut untuk bertahan hari demi hari, katanya dalam kenyataan media hari ini. Menurut PGIRM, KWSP bukan dana kerajaan dan dividen yang diberikan bukan bantuan ihsan. Sebaliknya merupakan hak mutlak pencarum yang diperoleh hasil titik peluh mereka sendiri. Jika pencarum dibenarkan menggunakan wang KWSP untuk perlindungan insurans demi masa depan, mengapa keperluan asas hari ini dianggap ancaman kepada sistem? PGIRM memaklumkan maklum balas yang diterima secara konsisten menunjukkan ramai pencarum bekerja tetapi pendapatan tidak mencukupi, dibelenggu hutang isi rumah, gaji habis dalam minggu pertama serta berdepan kos makanan, pendidikan dan perubatan yang semakin meningkat. Tegas pertubuhan itu, situasi berkenaan bukan kegagalan individu, sebaliknya kegagalan struktur kos sara hidup yang tidak selari dengan realiti pendapatan rakyat kini. PGIRM turut menolak dakwaan bahawa perjuangan isu KWSP digerakkan secara bermusim atau hanya bergantung kepada tekanan awam. Sebaliknya, memaklumkan pihaknya telah berurusan dengan ahli parlimen dan membuat dasar sejak 2021 melalui surat rasmi, sesi libat urus, cadangan dasar serta rundingan tertutup. Namun menurutnya, pengalaman tersebut membuktikan bahawa tanpa kemahuan politik, rundingan semata-mata tidak memadai dan tekanan awam berfakta adalah mekanisme yang sah dalam sistem demokrasi. Menjelaskan pendirian, PGIRM menegaskan ia tidak pernah menuntut pengeluaran besar-besaran atau pembukaan akaun satu tanpa kawalan. Sebaliknya mencadangkan agihan dividen ke akaun fleksibel secara bersasar, berstruktur dan bersifat pilihan serta hanya sebagai langkah sementara. Ini bukan soal menghabiskan simpanan persaraan, tetapi soal memberi ruang bernafas kepada pencarum yang sedang tertekan, katanya. PGIRM menegaskan realiti rakyat tidak boleh ditangguhkan kerana bank tidak menunggu sidang parlimen, bil tidak menunggu kajian dasar dan perut lapar tidak memahami istilah jangka panjang. Pertubuhan itu menegaskan akan terus memastikan suara pencarum KWSP tidak dipadam, diperkecilkan atau diputar belikkan sambil mengingatkan bahawa kerajaan yang benar-benar cakna perlu berani mengakui rakyat mesti mampu hidup hari ini sebelum memikirkan hari esok, katanya. Semoga urusan kita semua dipermudahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.